Kenapa? Ejen Mata tak suka pinggiran Sabaraya? Takkan kat sini. Ini bukan tempat untuk jumpa dia. Aku ada tinggalkan alat penghubung kecemasan di sini. Kalau-kalau ada masalah. Kalau betul Quattro dah muncul, maksudnya Uno mesti ada hantarkan isyarat panggilan baru-baru ni. Maksud kau kita boleh gunakan alat ni untuk dapatkan lokasi dia? Kau ingat boleh semudah tu? Aku cuma boleh balas isyarat. Dia yang akan tentukan sama ada perlu jumpa dan... Jadi mungkin aku lepaskan kau ni buang masa je. Kau patutnya lagi faham cara dia. Kau kan pelajar terbaik dia. Kenapa kau nak jumpa dia sangat? Itu tak ada kena-mengena dengan kau.